Amaliyah paling raya lu sebutkan ini. Amaliyah yang paling raya, yang paling Allah galak adalah sembahyang. Sembahyang dan menuntut ilmu. Yang bek ne pilah, bek ne puyup menau, tapi sama ya. Sembahyang dan menuntut ilmu. Ini amalan yang paling besar. Pakai lu pegah setara lagi. Kadang tu buat lempu awal sembahyang, ilmu nombor 2 ngan bahaya sih. Atau ilmu nombor 1, amal nombor 2. Nacin surah lagi yang tengok. Maka kita tanya oleh tidur punya menan untuk ilmu itu ilmu nunggu sembahyang tak tu. Oh hanjur nunggu tahu pakaiannya. Ya, kan benar? Jadi amalan yang paling tinggi adalah amalan menuntut ilmu dan solat. Baru setelah itu nanti amalan yaitu patuh kepada orang tua. Hanya nombor 2-nya anaknya tetapnya amalan paling raya. Patuh pada orang tua, kemudian kepada guru. Yang sama sih.